Jom beli iPhone 17 Pro Max second hand di Amerika dengan aku. Hello Malaysia, Aman Amerika di sini. Hari ni kita on the way nak pergi jumpa seorang yang aku jumpa dekat Facebook Marketplace. Dia jual iPhone 17 Pro Max 1TB pada harga $950. Dan dia cakap dalam description tu dia tak pakai sangat. Tujuan aku beli iPhone ni sebabnya adik aku, dia kata ayah kita orang pakai iPhone yang lama, bateri dah teruk. Jadi dia kuluk gila bawa power bank yang besar. Dia cadang kat aku, ala-ala aku nak balik Malaysia ni, carilah iPhone 17 yang elok untuk ayah aku. Jadi kita drive sejam untuk jumpa orang ni. Jom tengok macam mana keadaan iPhone 17 Pro Max ni. Kita dah sampai dah nak jumpa orang tu dekat library. Dia ajak jumpa dekat tempat awam. Selamat sikit. You want it? Are you sure? You good? Yeah. You're welcome to check the money too, you know. No worries, I can feel it. Yeah, you can tell? No, thank you, I appreciate it. Tu dia korang, kita dah settle dah beli. Orang dia nampak macam sketchy sikit, tapi tak kisahlah, yang penting barang dia okey. Ni phone dia korang. Yang penting cara untuk kita pastikan dia elok, kita pergi buka general, about, tengok serial number ni, lepas tu check dekat Apple punya website. Kita tengok juga dekat bateri, pergi battery health. Bateri dia health capacity 100%, cycle count 12. Ni phone dia korang, iPhone 17 Pro Max. Satu lagi benda yang aku biasa check adalah SIM restriction. Dan kita tengok dekat carrier lock ni, no SIM restriction, maksudnya boleh pakai dekat mana-mana pun, dengan mana-mana telco. Jadi ayah aku boleh pakai dekat Malaysia. Tu je korang. InsyaAllah, macam aku selalu pesan, jangan tunggu sempurna, kita hanya perlu mula. Assalamualaikum.